juga hari untuk Kak Kia jadi YB. Okey, tak payah fikir dah lepas ni nak buat RPH, nak fikir buat program itu ini kan Kak Kia kan. Okey, biar lepo duk fikir. Okey, selamat bersara Kak Kia. Minta maaf banyak kalau saya ada kesalahan. Semoga Kak Kia berbahagia dan happy-happy selalu. Mainlah kahwin lah. Kita pergi makan laksa ikan sekok. Bye Kak Kia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Zakia. Di sini saya ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga sentiasa di dalam rahmat ilahi dan diberi kesihatan yang berpanjang dan berbahagia bersama Abang Zaini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Zakia di atas nasihat-nasihat dan ilmu yang Kak Zakia bagi ketika saya bekerja di SK Jalan Kebun. Selamat bersara Kak Zakia. Assalamualaikum Kak Kia, apa khabar? Saya Adrina ingin mengucapkan selamat bersara dan didoakan semoga Kak Kia dapat diberi kesihatan yang baik, kesejahteraan, kebahagiaan dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa. Bye. Assalamualaikum. Hai. Saya di sini ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Haja Zakiah binti Samad. Semoga hari-hari yang dijalani akan datang lebih berbahagia dan tenang selalu bersama dengan suami tercinta. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Kia yang diingati segala nasihatnya, yang dirindui bebelannya, selamat bersara. Terima kasih atas segala-galanya, segala tunjuk ajar yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang diberikan tu dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Selamat bersara Kak, dan akhir kata daripada saya, seharumnya bunga yang mewarnai di taman Firdausi, kasihmu bersemi, tersemat indah di kalbuku sepanjang waktu, merindukanmu. Assalamualaikum. Hai Kak. Susah saya nak percaya. Sedar tak sedar Kak dah nak bersara dah. Rasa macam baru je kita duk nak buat camp solat hajat. Nak buat camp solat hajat sama-sama, betul gelak sama-sama, pening pun sama-sama, tunggang terbalik pun. Apa pun Kak, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tunjuk ajar Kak dalam semasa saya kat Jalan Kebun dulu. Selalu bagi nasihat macam mana jangan berkira sangat, orang kata kan. Jangan berkira kerja buat kita ni macam mana. Last kali yang Kak tu, selamat kelui-kelui lah. Kalau akak nampak saya ke, saya nampak akak tu, jangan malu-malu, jangan segan lah, tegur tu. Apa pun Kak, terima kasih banyak-banyak. Dan selamat bersara. Assalamualaikum Kak Kia, Sana Herwa, selamat bersara. Semoga akak sihat-sihat selalu. Mohon maaf zahir dan batin. Ingatku dalam doamu. Bye. Assalamualaikum Kak Kia, Sana Herwa. Selamat bersara Kak Kia.